Hari ini saya hadir di pejabat SPRM untuk menyerah diri sebagai seorang penerima rasuah daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka Datuk Rauf Yusof. Apa yang telah berlaku, beliau telah merasuah saya sebanyak RM100,000. Wang itu diambil di pejabat peguam iaitu Datuk Adli. Adalah benar daripada apa yang bukan saya yang bercakap. Dalam audio tu Rauf sendiri yang bercakap. Di dalam audio itu dia memberikan wang RM100,000 kepada saya. Dan hari ini saya buat pengesahan benda itu adalah benda yang benar. Laporan polis pun telah dibuat. Benda itu dah sampai kepada USJT dan polis pun dimaklumkan daripada sumber mengatakan laporan itu telah sampai ke TPR, Timbalan Pendakwa Raya untuk didakwa, tapi sampai hari ini masih lagi belum ada apa cerita. Jadi saya macam mana? Kertas siasatan dah siap. Kertas siasatan semua dah siap menurut peguam. Jadi saya hari ini datang untuk menyerah diri kepada SPRM atas tindakan apa sekalipun yang SPRM nak buat. InsyaAllah saya tidak ada masalah. Kerana Datuk Seri Rauf ini merasuah saya dengan untuk mengenakan seseorang iaitu mantan Timbalan Speaker Dewan Negara Datuk Seri Ali Mohamad. Datuk Seri Ali Mohamad, supaya Datuk Seri Ali Mohamad ini boleh dimasuk ke dalam lokap, supaya maruah diri dia jatuh, politiknya hancur. Ini berbagai-bagai lah. Itu akan saya terangkan. Dah saya terang kepada pihak polis pun. Dan berbagai-bagai cara untuk mengenakan seseorang. Jadi beliau telah merasuah saya sebanyak RM100,000. Itu saja yang saya boleh cakap. Dan lepas ni saya akan masuk kepada dalam pejabat SPRM. Saya akan membuat satu laporan dan apa tindakan SPRM kepada saya, insya-Allah saya tidak gentar kerana ada benda yang perlu saya cakap dengan SPRM jika mereka mengambil laporan daripada saya. Sekian, tak ada apa lagi.